Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sound check. Selamat pagi semua. Hari ni hari Selasa. 27 Mei. Dah 3 hari lagi menjelang pengakhiran bulan Mei. Kita nak masuk bulan 6 dah. Dah hampir separuh tahun dah kita menghadapi tahun 2025 ni. Terima kasih tuan-tuan siapa yang lalu lalang tu jemput masuk. Saya ada buat perkongsian setiap hari mengenai saham Bursa Malaysia. Okey. So hari ni saya boleh sedikit lewat, selalunya 6.30 sharp saya dah start dah. Okey, so tuan-tuan kalau nak minta tolong saya biasa baik tuan-tuan untuk sharekan saya punya live dan tap screen untuk like saya punya live ni supaya lebih ramai dapat join saya punya live. So kita sama-sama dapat berkongsi apa-apa sajalah ilmu pengetahuan mengenai bursa saham Bursa Malaysia. Okey. So hari ni kalau tengok saya punya tajuk tu, saya nak kita nak tengok sikit lah apa beza saham dengan unit trust. Okey. Saham tu kita biasa dengar, unit trust pun saya rasa ramai juga yang tahulah ataupun unit trust ni ataupun kita panggil unit amanah, ataupun dekat negara-negara lain ada juga yang dipanggil sebagai mutual fund. Jadi apa perbezaan dua benda ni? Okey. Dan kat mana sebenarnya yang better untuk kita buat pelaburan? Jadi tuan-tuan bantu saya untuk share, bantu saya untuk tap screen. Kalau ada apa-apa pertanyaan, nak bertanya berkenaan dengan saham dan sebagainya, boleh ajukan soalan kepada saya. Kalau mungkin yang baru first time masuk saya punya live ni, saya adalah seorang remiser yang berlesen didaftarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan saya attach dengan broker Melaka Securities Sdn Bhd. Okey, itu salah satu broker antara broker yang agak terkenal di Malaysia juga dan antara yang memberi anda cost brokerage antara yang termurah. Okey. Right, sebelum kita start tu mungkin tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan mungkin nak cuba ajukan apa-apa soalan sahaja berkaitan dengan saham, boleh type dekat bahagian komen tu dan kita sama-sama bantulah saya boleh tolong jawab sikit-sikit apa yang saya tahu. Okey, mungkin viewer lain pun mungkin boleh sama-sama jawabkan. Mungkin tuan-tuan sekarang on the way nak pergi ke tempat kerja, okey, mungkin dalam kenderaan dan sebagainya. Tak apa mungkin layan je lah live saya ni. Okey. So rasanya bolehlah kita masuk kita punya topik sekarang ni, apakah perbezaan antara unit trust ataupun saham. Mungkin biasanya kalau orang yang tahu secara general sajalah berkenaan pelaburan ni kan, dia kata kau masuk saham apa? Unit trust pun dipanggil sebagai saham juga kan, which is sebenarnya tak salah. Okey, tak salah. Cuma lagi dari segi lagi tepatnya unit trust ni pengertiannya lain. Okey. So pertama sekali adalah pemilikan. Saham ataupun unit trust. Okay? Saham ni adalah apabila kita terus beli pegangan dalam sesuatu syarikat. Kita terus beli pegangan syarikat tu terus. Kita direct dengan company. Contoh dekat Bursa Malaysia kita ada lebih kurang 1,000 syarikat yang tersenarai. Okay, so dalam 1,000 ni bila kita dah ada akaun trading, akaun CDS, kita boleh melayakkan kita untuk beli mana-mana saja syarikat yang kita nak. Yang kita dah buat kajian lah, yang kita rasa prestasinya bagus, yang kita tahu produknya bagus. Jadi kita boleh terus beli direct melalui akaun CDS. Itu specialnya saham lah kan. Tapi untuk unit trust pula adalah berbeza. Okay? Dia adalah kita melabur dalam satu bakul dana. Okay? Satu basket of investment yang diuruskan oleh pengurus dana. Okay, so kita tak ada decide, kita tak boleh decide saham apa kita nak beli, syarikat apa kita nak beli. Cuma kita serahkan duit kita kepada fund manager ataupun pengurus dana dan pengurus dana yang akan decide dekat mana dia nak laburkan benda tu. Adakah dia nak laburkan 100% dekat saham ke, ataupun mungkin dia nak laburkan sedikit dekat pelaburan lain, mungkin macam bond ke dan sebagainya lah, macam-macam lah kan. Jadi itu beza pertama dia. Beza dia adalah pemilikan. Kalau saham pemilikan kita beli direct dengan company. Kalau unit trust ataupun unit amanah tadi,
kita serahkan kita punya modal kepada pengurus dana, dan pengurus dana yang akan uruskan ke mana halanya dia nak invest duit tu. Okey, itu inilah perbezaan pertama. Okey. Yang kedua adalah dari segi kawalan lah, kawalan. Bila saham ni, contoh saham kita sendiri beli, okey. So kita sendiri yang kontrol bila kita nak jual. Semua tu adalah atas dasar atas keputusan kita sendirilah. Okey. Bila kita nak beli, bila kita nak jual, semuanya 100% ada kita. Pandai-pandailah sendiri kan. Maksudnya risk and reward tu pun 100% atas tanggungjawab kita. Okey. Berbeza dengan unit trust. Sekali lagi, unit trust diuruskan oleh pihak ketiga ataupun pengurus dana. Okay, dia ni dilantik khas tau. Ada agreement semua. Bukannya kosong-kosong. Sebab kita nak bagi duit dekat orang, akan ada satu agreement yang orang kata melayakkan dia untuk uruskan duit kita. Okay. Jadi, bila diuruskan oleh pihak ketiga ataupun pengurus dana ni, kita tak boleh tentukan lah bila kita nak jual ke apa ke. Tak ada. Bukan bawah kuasa kita. Semuanya 100% ada pengurus dana. Itu beza kedua lah dari segi kawalan dana tu, beza saham dengan unit trust. Okay. So kita pergi kepada yang perbezaan ketiga antara saham dengan unit trust, iaitu dari segi yuran dan charge perkhidmatan. Okay. Dari segi benda ni pun beza juga. Okay. Untuk saham, setiap transaksi yang kita lakukan, sama ada beli ataupun jual, kita akan dikenakan charge broker. Okay. Bukan saja charge broker, kita juga akan dikenakan stamp duty ataupun clearing fee, yang ketiga-tiganya dibayar kepada pihak tertentu lah, kepada Bursa Malaysia, kepada Kerajaan Malaysia dan kepada broker untuk charge broker kan. Jadi charge-nya mengikut kepada broker tertentu, ia berlainan lah. Okay. Ada charge yang murah, ada charge yang mungkin sedikit mahal. Sebagai contoh, untuk broker saya melaku sekuritis, kita mengenakan charge antara yang termurah sekali di Malaysia, iaitu RM8 minimum untuk satu transaksi. Okay. So itu adalah charge transaksi kalau kita berjual beli saham. Okay. Masa beli pun kena, masa jual pun kena juga. Kan? Berbeza dengan unit trust. Unit trust dia ada charge jualan yang berbeza-beza juga mengikut pengurus dana yang berlainan. Okay. Dan dia ada juga mungkin charge tahunan. Okay. So charge jualan, beli pun ada juga, sama macam saham tadi. And then setiap tahun pun ada juga charge-nya. Okay. Dan tak silap saya, permulaan untuk kita subscribe ataupun invest dalam dana tu akan ada charge percentage berdasarkan modal kita. Saya kurang pasti yang ni sebab saya bukanlah ataupun ejen-ejen ataupun kepada apa-apa unit trust, tapi rasanya dia ada beberapa charge berlainan lah mengikut kepada pengurus dana yang berlainan. Okay. So ada tiga dah kita cerita perbezaan antara unit trust dan saham kan. So value ataupun nilai charge tu yang mana lagi tinggi, saya rasa saham lebih rendah sikit lah. Okay. Sebab saham charge dia semua tu saja. Charge dia semata-mata semasa kita transaksi beli dan jual. Itu saja. Selain pada tu, bila kita nak cash out duit ke, okay, bila kita nak deposit duit ke, tak ada siapa akan minta duit kita. Okay. 100% duit tu adalah milik kita. Okay. Sebab ramai agak tanya saya dah trade saham, dah beli beberapa saham, dan mungkinlah ada untung rugi sikit, saya nak keluarkan duit saya, ada kena charge tak? Tak ada. Daripada broker tak ada. Okey. Daripada bank pun sebenarnya tak ada. Sampailah masuk ke dalam bank tu tak ada charge. Lepas tu bila nak withdraw tu, kalau pergi third party punya ATM tu, of course lah kena charge RM1 kan. Itu lain cerita lah kan. Okay, so tiga itu dah jadi, saya dah ceritakan tiga lah perbezaan utama antara unit trust dan saham. Dan seterusnya dari segi kita punya knowledge. Untuk saham ni memang perlukan kita mendalami ataupun mengetahui ilmu-ilmu analisis, ilmu-ilmu fundamental, timing, sentiment, emosi. Okay? Semua tu adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu ataupun perlu kita dapatkan basic knowledge berkenaan perkara tu sebelum kita nak mula berjual beli saham di Bursa Malaysia. Sebab apa? Sebab yang pertama tadilah, sebab segalanya kita uruskan sendiri. Okay? Apa yang kita nak beli, okay? Bila kita nak beli, syarikat tu kan semuanya atas kita. Okay? Tak ada orang lain boleh tolong kita dan tak ada orang lain boleh pengaruh kita suruh beli sesuatu kaunter. Tak boleh, dia jadi salah kan. So mesti atas keputusan kita sendiri. So itu saham. Okay, berbeza dengan unit trust pula, dia lebih pasif. Okay, dia lebih pasif sebab kita tak menguruskan benda tu. Dan kita kebanyakannya kita tak tahu pun tak apa. Sebab kalau kita tahu sangat pun, bila kita dah invest duit dalam unit trust, kita tak boleh kontrol duit tu nak ke mana.
pengurus dana lah yang lebih tahu dan lebih ada keputusan yang lebih tinggi daripada kita untuk invest ke mana-mana sahaja tempat yang dirasakan sesuai. Okey. Itu perbezaan juga dari segi pengetahuan. Nak labur saham kena tahu banyak sikit benda, tapi untuk unit trust ataupun mutual fund, unit amanah ni biasanya kita tak perlu tahu sangat sebab kita dah wakilkan seseorang yang lebih profesional untuk menguruskan dana kita. Okey. Setakat kita tahu charge semua tu, itu kena tahulah. Janganlah sampai tak ambil tahu langsung kan. Sekurang-kurangnya kita tahulah kita melabur dekat unit amanah yang mana. Okey, sebab dekat Malaysia ni ada banyaklah unit amanah. Saya bukanlah pakar dan saya tak tahu sebenarnya semua kan. Tapi banyak unit amanah. Yang paling popular sekali of course lah kita tahu ASB adalah satu unit amanah yang sangat popular, yang saya rasa semua orang pun tahu dan pernah dengar. Cuma dia dibuka khas hanya untuk Bumi Putra sahaja. Okey, Bumi Putra sahaja, dan harga sahamnya kekal RM1. Tak ada naik, tak ada turun. Jadi unit amanah yang paling selamat sekali dekat Malaysia adalah ASB. Itu sebab kalau ramai-ramai tanya saya nak start trade saham dan sebagainya, saya akan tanya dulu, ada tak simpanan dalam ASB? Kan? Faham tak macam mana ASB itu bekerja, macam mana dia bagi dividen dan bonus dan sebagainya? Okey. Jadi saya galakkan seseorang tu, sesiapa saja nak start invest tu, investlah dekat ASB dulu. Okey, dapatkan feel dulu, tengok pulangan tahunan dia 5% tu macam mana kan. Dah faham sedikit pasal unit trust tu, barulah move on ke saham. Okey, sebab saham ni dia lebih advance. Dia perlukan lebih banyak kita punya kawalan, perlukan lebih banyak pengetahuan kita untuk kita start berjual beli dalam saham. Terima kasih tuan-tuan. Tolonglah saya tap screen sikit. Ada 4 je like kan. Bantu saya untuk tap screen, sharekan saya punya live ni. Saya akan buat live setiap pagi pukul 6.30 lebih kurang macam ni, untuk kita sharing-sharing apa-apa saja info ringkas berkenaan saham. Okey. So kalau tuan-tuan ada apa-apa saja nak tahu berkenaan saham yang ringkas-ringkas yang boleh kita explain dalam masa setengah jam, sesi pendek ni, boleh je beritahu saya atau PM saya ke, tulis dekat sini. Nanti saya akan cuba cover pada hari-hari lain lah. Okey, macam semalam kita dah cover pasal quarter report. Okey, pasal adalah beberapa topik yang saya dah cover minggu lepas sekali. Okey, so minggu ni ada banyak lagi topik-topik yang saya rasa banyaklah yang orang kena tahu pasal saham. Yang semalam yang penting, saya suka topik yang penting adalah salah faham mengenai saham. Ramai orang yang ada misconception about saham kan. Tanggapan yang berbeza-beza, tanggapan yang salah mengenai saham. So semalam saya dah bagi 10 salah tanggap ataupun misconception about saham. So hari ni itulah saya buka topik unit trust dan saham pula kan. Sebab ramai yang masih tak tahu perbezaannya. Semua orang ingat macam sama je lah saham unit trust ni. Umar. Okey, minta maaf. Okey. Puan Nora Elena, tuan boleh komen sikit bila EPF masuk ke sesuatu counter tu jadi berat? Saya tak kata salah. Tapi cuma counter tu jadi berat bukan disebabkan EPF. Dia sangat general soalan puan tu, tapi soalan yang bagus. Okey. Cuma saya rasa yang puan nak cakap adalah bila EPF masuk sesuatu saham, dia akan masuk dengan jumlah yang besar. Kan, dia masuk jumlah yang besar. So bila dia masuk jumlah yang besar, orang kata tak semestinya saham tu jadi berat. Okey, sebab saham tu berat sebenarnya disebabkan oleh dia punya size modal capital market capital dia yang besar. Okey, bila market capital size dia besar, contoh atas daripada 2 bilion, 3 bilion, dia jadi berat lah. Dia jadi berat. Ringannya sesuatu saham tu apabila market capital dia ratus-ratus juta. Okey, ada syarikat yang 50 juta, 20 juta saja market capital dia. Yang tu ringan. Beratnya ringan sebuah saham tu disebabkan market cap, bukan sebab institusi besar yang masuk. Macam tu Waalaikumsalam Tuan Madid. Ini apa yang regular saya pagi ni. Terima kasih sebab singgah kan. Hari ni kita cerita pasal unit trust pasal saham lah. Mungkin ada tuan-tuan dah expert dah ni kan. Mungkin perkara-perkara tu perkara asas lah. Mungkin dah tahu. Tapi ramai lagi yang
Mungkin dia bekerja dalam sektor yang berbeza, sektor teknikal dan sebagainya. Mungkin bagi dia saham ni perkara yang dia tak tahu sangat. Mungkin tahu asas sahaja kan, tapi tak pasti berkenaan dengan secara detail berkenaan saham itu sendiri kan. Jadi pagi ni saya sharekan lah. Saya dah share empat perkara. Lima dah. Lima perkara perbezaan antara saham dan unit trust. Dah habis dah pun kan. Satu lagi, saya baru bagi 4. So satu lagi yang terakhir adalah potensi pulangan. Biasa kalau nak invest ni macam tu lah. Dia nak tahu berapa boleh dapat kan. Apa potensi pulangan yang aku boleh dapat kalau aku invest dekat kau. Contohnya macam tu lah. And then selalunya yang selalu orang lupa tanya adalah apakah risiko kan. Apakah risiko kalau aku invest kan. Adakah ada risiko yang besar ataupun ada risiko yang kurang bila aku invest dalam sesuatu saham tu kan. Jadi benda-benda tu yang biasanya pertanyaan yang harus ditanya sebelum seseorang tu start invest dalam sesuatu tempat. Okey, so apa risiko dan apakah potensi pulangan kalau kita invest dekat saham ataupun unit trust. Okey, saham ni bila risiko dia sebenarnya tinggi, okey, sebab semuanya atas keputusan kita lah untuk kita invest dekat kaunter mana, dekat syarikat mana dan bila timing kita nak invest, okey, itu semuanya atas diri kita. Jadi bila kita sendiri yang invest, buat decision untuk invest dalam suatu saham tu, pulangannya sebenarnya akan lebih tinggi. Tengok kepada kaunter apa yang kita belilah. Potensi pulangan untuk labur dalam pelaburan saham adalah agak tinggi, tetapi dia akan datang juga dengan risiko. Okey, yang tu kita kena ambil tahu. Okey, so dia akan datang dengan risiko tertentu yang kita kena uruskan. Okey, sebagai contoh saham akan turun naik setiap hari. Okey, ada saham yang sehari boleh naik sehingga 5%. Sedangkan dekat tempat lain macam ASB kita dapat 5% hanyalah dalam masa setahun. Tapi saham boleh bagi potensi setinggi itu. Bukan 5%, 10% pun boleh. Tapi mungkinlah kedengarannya best, kedengarannya selesa lah, kedengaran best lah kan, banyaklah boleh dapat. Tapi kita kena ingat dia juga datang dengan risiko yang tinggi. Okey, risiko yang tinggi tu maksudnya apa? Kalau kita boleh dapat hari ni 5%, besok kita boleh loss balik 5% kita tu. In fact mungkin kita boleh loss pula 10%. Hari ni dah untung dah 5%, kita dah seronok dah. Aku invest dekat unit trust tahun baru dapat 5%, 10%. Ini satu hari sahaja aku letak duit dekat saham, beli sesuatu company, dah untung 5%. Kita jangan lupa besok kalau kita beli saham lain, ada kemungkinan kebarangkalian kita boleh rugi pula jumlah yang sama. Ataupun mungkin lebih pula, 10% pula rugi. Dah jadi semakin rugi pula kan. Jadi itu saham, itu cerita saham. Itu sebab kalau nak start invest saham, kita kena faham target kita mesti ada, okey, dan target janganlah terlalu tinggi, sebab bila kita target terlalu tinggi, kita akan cuba membeli saham-saham yang pergerakannya laju, okey, saham yang harganya murah. Sebab kita target tinggi, kita ingat benda tu semudah macam orang cakap lah. Bila nak beli, orang sebut bagi satu kaunter, kita pun beli, kita ingat boleh terus naik. Tapi sebaliknya berlaku adalah dia juga boleh turun, okey. Itu saham. Berbeza dengan unit trust. Unit trust pula potensi pulangannya agak sikit berbeza. Dia umumnya dia akan lebih stabil, okey, sebab biasanya pengurus dana akan melaburkan dalam beberapa dana atau beberapa syarikat. Mungkin satu syarikat tu syarikat yang high volatility, dia punya harga, pergerakannya turun naik laju, potensi pulangannya pun tinggi, risikonya pun tinggi. Tapi bukan semua duit kita dilabur ke situ. Dia akan bahagi-bagikan juga. Yang satu ni mungkin dia pergi kepada syarikat yang lebih kepada dividend play. Okay, target untuk dividen. So harganya biasa tak bergerak sangat, okay, tak ada berlaku spekulasi harga dan sebagainya, tapi memberikan pulangan yang tetap setiap tahun dari segi dividen. Okay, ataupun mungkin dia tak laburkan dalam saham, dia laburkan kepada mana-mana money market instrument ataupun fixed deposit dan sebagainya. So itu salah satu cara pengurus dana buat untuk bagi kita punya pelaburan tu rendah risiko, tapi dalam masa yang sama dapat bagi pulangan yang stabil, tapi tak setinggi saham tadi. Okey, so itu beza itu beza pulangan. Kalau kita nak invest dalam saham atau unit trust, kita kena ingat juga dia mungkin memberi pulangan berbeza. Tapi ada juga satu ketika dulu saya ingatlah unit trust dapat bagi sampai 30-40% setahun. Ada. Okey, ada waktu-waktu tu. Tapi kita ingat dia orang bukanlah tak boleh rugi, dia juga ada kebarangkalian untuk rugi. Sebab
bukan semuanya pelaburan tu akan naik dalam masa tertentulah. Ada masanya waktu market tak apa cantik, apa-apa saja pelaburan boleh turun dia punya nilai dia punya value kan. Tapi jangan risaulah, untuk ASB setakat ni dia terjamin, okey, terjamin. Sebab value dia, nilai par value unit saham tu adalah RM1. Dia takkan naik dan takkan turun. Okey, jadi itu kelebihan bila masuk ASB lah. Salah satu unit trust yang orang kata stabil lah kan. Okey, Tuan Madik tanya, Tuan mohon pencerahan selepas IPO untuk EcoShop boleh tak pegang company ni? Tuan belum jual ke? Masih pegang ke? Maksudnya masa IPO itu ada subscribe, dapat dan sekarang masih pegang. Sebab hari tu selepas dia disenaraikan, siapa-siapa tuan-tuan dan ni yang ada apply untuk IPO EcoShop ataupun saham EcoShop, masa hari pertama hari tu dia naik sampai 10%. Okay. Buka-buka je market pukul 9 tu, hari dia listing tu dia naik sehingga 10%. Yang masa tu ramai dah start jual. Okay. Sebab iyalah, siapa nak bagi 10% dalam masa singkat kan, 1-2 hari kan. So EcoShop melakukan sedemikian hari tu. Okay, siapa yang subscribe EcoShop, hari pertama dia jual, dia dapat 10% extra. Kan? Contoh daripada 10,000, dia cash out 11,000 masa hari pertama tu kan daripada EcoShop. Tapi itu inilah secara general lah, tak tolak lagi kos-kos yang berkaitan kan. Jadi IPO ni macam tu lah. Kalau tuan tanya tadi boleh hold lagi ke tidak, pendapat peribadi saya rasa okey. Okey. Boleh, tapi kena bersedia untuk pegang syarikat tu dalam satu jangka masa yang agak panjang lah. Sebab kita tak boleh nak predict apa yang akan berlaku in future. Tapi dilihat kepada dari segi prestasi syarikat, okey, performance dia, kita pun tahulah, kita hari-hari kita boleh pergi tengok lah EcoShop tu pernah ke kosong orang. Tak pernah kan. Itu adalah satu analisis fundamental yang sebenarnya ramai orang abaikan. Orang suka beli syarikat yang dia tak tahu pun buat apa kan. Mungkinlah dia tahu sektor sekian-sekian tapi dia tak guna pun produk orang tu kan. Dia tak faham pun sebenarnya produk tu ada demand ke tak. Tapi macam EcoShop atau produk-produk consumerism ni, banyak yang sebenarnya kita tahu, kita dah pakai dan kita rasa produk tu bagus, tapi kita tak beli saham dia kan. Itu salah satu orang kata analisis fundamental yang ramai orang abaikan. Kita sebenarnya boleh je beli apa yang kita pakai kalau kita confident. Kalau kita tak boleh kurang dengan produk tu kan. Setiap hari bila habis dekat rumah, kita nak pergi beli. Salah satu contohnya telur lah kan. Siapa yang tak makan telur kan. Dekat Malaysia ada banyak syarikat-syarikat yang pengeluar telur yang besar-besar, yang kita boleh beli saham dia kan. Selama ni kita makan je hari-hari, kita tak tahu sebenarnya telur pun ada saham kan. Susu, Farm Fresh, Nestle dan sebagainya, semua ada syarikat-syarikat tu sebenarnya dekat Bursa Malaysia. Saya dah pergi jauh ke tempat lain lah kan. Jadi menjawab soalan Tuan Madik tadi, IPO EcoShop adalah IPO syarikat yang bagus dan dia di backup oleh funder-funder yang agak kuat juga. Okay. Jadi saya tak jangka harga dia akan turun banyak lah kalau turun. Okay. Tapi untuk melakukan kenaikan yang banyak dalam masa yang singkat, mungkin tuan nak profit. Untuk short term trade, saya rasa mungkin belum masanya lagi lah. So maksudnya kena beri sedikit masa untuk saham tu naik kembali. Dan untuk hold pada satu jangka masa yang lama sikit lah kan. Tapi saya percayalah dengan prestasi dia yang baik, revenue dia yang sentiasa meningkat, dia boleh bagi dividen. Okay? So bila saham-saham yang bagus ni dia boleh bagi dividen, maksudnya bolehlah untuk kita simpan kan. Boleh untuk kita simpan untuk satu jangka masa yang lama lah kan. Kalau value dia dah naik selepas 5-6 tahun, daripada RM1 mungkin dah naik RM2, kalau kita nak jual, kita jual lah. Itu dah untung 100% dah kan. Itu terpulang sendirilah, terpulang sendiri punya. Yang penting kita kena jaga kita punya risiko lah. Puan Raisa tanya, tahun 2024 peluangan dividen ASB versus Spritzer mana lagi untung? Tanya pasal Spritzer. Spritzer adalah satu saham favourite saya lah. Syarikat yang kalau kita tengok dia punya trend kenaikan tu, dia naik saja. Bukanlah dia tak turun. Saham dia akan naik dan turun sebab ada orang beli dan jual. Tapi kalau kita tengok trend dia adalah satu counter yang dari kita tengok dia sentiasa uptrend, sentiasa membuat kenaikan. So bila puan tanya ASB dengan Spritzer, saya tak check, saya kena check dulu Spritzer berapa dia punya dividend yield. Okay. Tapi kalau nak tanya berkenaan dengan dividend yield tambah capital appreciation, ada kelebihan untuk Spritzer. Sebab ASB cuma bagi dividen dan bonus. Harga dia tetap par value RM1, dia tak ada turun naik. Tapi Spritzer harganya fluctuate.
So kalau dari segi dividen, saya kena check dulu. Saya tak ada alat, tak ada komputer depan saya untuk check sekarang. Tapi kalau nak combinekan dividen plus capital gain, saya rasa Spritzer dia menang sikit daripada SB. Sebab kenaikan dalam setahun tinggi juga tau. Saya rasa kalau boleh bagi peluang saya check sekejap. Semua saya tak boleh nak check dia punya dividen. Kita cuma check kenaikan dia dalam masa setahun. Sekejap saya check Okey, dalam masa setahun 2024 2024 tengok kebetulan pula saya memang tengah buka Spritzer punya counter kan. Okey, kita buka monthly punya ni. Sambil tu tuan-tuan bolehlah tanya apa-apa saja soalan kalau nak tanya. Suara saya clear kan? Saya pakai mic yang berbeza hari ni. Okey, daripada sini kita tarik. Saya suka orang tanya soalan-soalan berkenaan dengan apa? Counter-counter yang apa yang okey tak okey ni kan. Oops, sorry. Okey, menjawab soalan Puan Raisa tadi tahun 2024 saham dia naik daripada harga sekitar 90 sen ke RM1 ke RM1.50. So kalau ikut percentage dia naik hampir 70% dalam masa setahun, tahun 2024. Jadi kalau dah naik sampai tahap macam tu, tak tengok dividen dah kan, baik kita main capital gain kan. So itu potensi kenaikan Spritzer. Last year dia naik 70%. So previous year 2023 pun kalau saya nak tengok sini, dia still melakukan kenaikan yang agak banyak lah. Okay. So jadi prestasi dia tu sangat-sangat stabil dan sekarang lagi beberapa hari dia akan keluarkan laporan suku tahunan. So kita boleh tengok dekat situ kalau dia punya laporan suku tahunan dia lebih baik daripada previous quarter ataupun consequence ataupun quarter yang lepas tahun 2024, so ada potensi sebenarnya untuk saham dia terus naik. Kan? Sebab dia adalah salah satu syarikat yang saya rasa antara yang paling stabil lah dekat Malaysia. Okay? Dari segi dia punya kenaikan harga dia kan. Jom. Kalau belum ada akaun CDS, tapi saya rasa pun dah ada lah kan. Kalau tak, takkan tanya Spritzer. Sebanyaknya soalan. Sekejap saya scroll dulu sebab saya punya topik dah habis dah. Topik kita pagi ni dah habis dah. So saya bukalah ruang apa-apa nak tanya soalan pasal saham ke, pasal unit trust mungkin saya tak apa tahulah. Melainkan saya jadi ejen nanti, mungkin boleh tanya. So bolehlah dalam 10 minit, 15 minit lagi. Okey, alhamdulillah tak ada soalan baru dah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya dapat share hari ini. Kalau tuan-tuan ada apa-apa saja soalan nak diajukan berkenaan saham, boleh PM saya lah kalau tak nak tanya sini kan. Kalau saya tanya boleh buka untuk isteri dengan tuan. Oh, tuan ke? Sorry, saya ingat puan sebab saya dulu ada kawan nama Raisa. Perempuan. Boleh je. Kalau maksudnya mungkin tuan dah ada CDS dengan M Plus kot. Kalau dah ada dengan M Plus, okey, siapa yang sekarang ni dia ada akaun CDS ataupun akaun trading dengan M Plus, dia boleh transfer dekat saya kalau sebelum ni dia register direct dengan broker. Okey, direct dengan broker maksudnya dia walk in ke office, dia pergi dekat counter dekat office tu, dekat mana-mana saja cawangan M Plus, Melaka Securities, dia daftar. Dia akan register direct dengan dealer. So kalau kes macam tu boleh transfer kepada saya sebab saya remiser. Okay? Tapi kalau sebelum ni dia berdaftar dengan individu yang memperkenalkan diri sebagai remiser secara online dan sebagainya, so kebarangkalian besar dia berdaftar dengan remiser, bukan under dealer. So kalau kes macam tu ada sedikit rumit kalau nak transfer remiser to remiser lah. Okay? Tapi kalau tuan belum pernah ada akaun CDS, akaun trading M Plus sebelum ni, mungkin sebelum ni buka dengan kenanga dan sebagainya, boleh buka satu lagi dengan M Plus, tak ada masalah. Tapi kalau tuan tanya nak buka untuk isteri, boleh je. Memang boleh lah. Nanti boleh PM saya ataupun saya ada link
boleh terus ke link saya dekat front page saya tu, ada link tree tu. Masuk dalam tu, boleh cari dalam tu account opening, online account opening untuk M+. Boleh proceed je. Kalau tak faham, boleh wasabi saya dekat dalam tu pun ada link untuk wasabi saya lah, macam mana punya proses. Dia very straightforward, very simple. Nak buka account CDS ni dia tak susah kan. Modal yang sesuai tuan untuk trade berapa ya, Tuan Madik tanya. Oh Rais, ya Allah, sorry tuan, saya tersambung baca ke Raisa kan. Tuan Rais, okey, itu jawapan untuk persoalan tu lah. Modal sesuai untuk trade berapa? Tuan Madik bukan dah biasa trade ke? Modalnya sebenarnya very subjektif lah. Okey, modalnya agak subjektif sebab dia ikut kepada poket kita sebenarnya. Tengok kepada matlamat kita juga. So jawapan dia tu, dia ada pelbagai jawapan yang kita boleh bagilah. Okey. Contoh kalau kita target bukan untuk nak trading, kita target untuk long term investment, sebenarnya kita start dengan modal sikit pun tak apa. Okay, contoh bulanan kita cuma boleh dapat spend dalam 100 ke 200 ringgit untuk trade saham kan, untuk invest saham. So kita just pilih apa-apa company ataupun counter yang kita rasa okey, dan memang target kita untuk long term lah. Mungkin kita nakkan dividen dia yang bagus. Contoh company yang bagi dividen bagus macam Tenaga Nasional, okey. Macam beberapa syarikat telco bagi dividen yang bagus, macam banyaklah banyak. So every month kita just beli saham tu sikit-sikit kan, beli satu lot dan sebagainya. So every month kita kumpul, so sampai satu tahap kita terkumpul banyak lah kan. So modal kecil pun boleh start sebenarnya kan, modal kecil. Tapi kalau untuk trading maksudnya kita nakkan potensi kenaikan harga saham tu dalam masa yang singkat kan, dalam masa yang singkat. Beli hari Isnin, kita nak jual hari Rabu, nak jual hari Jumaat kan. So kalau pertanyaan modal berkaitan dengan trading, saya rasa modal yang cantik sebenarnya 5 ke atas, 5K. Okey. Tapi untuk permulaan 1,000 dah okey. 1,000 tu minimum lah saya letakkan. 1,000 tu modal minimum saya letakkan untuk start trading dengan saham Bursa Malaysia. Bukan sebab apa, kalau kita menggunakan modal yang lebih rendah daripada itu, sebab kita ada kos-kos berkaitan, kos brokerage dan sebagainya. So kalau kita untung 5%, silap keuntungan kita yang mungkin tak sampai 100 tu, tolak-tolak brokerage semua dah tak untung langsung kan. Jadi modal bawah 1,000 tu saya tak berapa galakkan, kecuali macam saya cakap tadi lah, tuan-tuan memang nak aim for long term. Memang modal sikit-sikit tu, tuan-tuan nak beli sikit-sikit je saham tu, supaya mungkin target dalam masa 5 tahun akan terkumpul mungkin 10,000. And then lepas tu company ada bagi dividen, boleh dapat dividen lah daripada situ kan. So jawapan ringkas daripada saya macam tu lah. Okay. So macam tu lah macam tu lah cerita dia saham. So kalau tuan-tuan ada apa-apa topik yang tuan-tuan nak tahu, yang semalam ada beberapa soalan sebenarnya yang saya tak sempat jawab. Saya tak tahu tuan tu ada ke tak dah ni. Kan saya lupa nama beliau. Tu Tuan Madet tanya saya berkenaan dengan capital reduction, berkenaan dengan right issue. Topik tu sebenarnya agak advance lah. Topik tu orang kata macam perlukan penerangan yang lebih lanjut ataupun lebih dalam, sebab kalau nak tahu berkenaan dengan contoh right issue tu, kita kena tahu banyak dulu benda lain, benda asas-asas saham, baru kita cerita right issue tu orang boleh absorb dia punya maklumat tu lah kan. Tak apalah, insyaAllah next time mungkin ada kesempatan nanti kita akan buat secara peringkat-peringkat lah, daripada basic sampai ke advance punya topik berkenaan saham kita boleh buat kan. InsyaAllah. Menarik sebenarnya cerita pasal capital reduction tu sebenarnya menarik. Sebab banyak syarikat yang dah melakukan perkara yang sama, capital reduction tu, untuk menguruskan hutang-hutang dan dia punya kerugian. Kan? Dia banyak game, banyak orang kata banyak perkara yang syarikat tersenarai ni boleh buat untuk menguruskan syarikat dia. Dia berbeza dengan syarikat-syarikat lain yang dekat luar yang Berhad semua tu. Kan dia banyak tools yang dia boleh gunakan untuk mengawal dia punya prestasi keuangan, prestasi macam mana cara syarikat dia tu tersenarai dekat bursa, banyak kaedah lah. Benda tu menarik lah untuk kita tahu in next session nanti, insyaAllah kalau ada kesempatan nanti saya boleh explain lah sikit-sikit. Kalau ada tuan-tuan nak tanya apa-apa soalan pasal IPO ke apa, mungkinlah cerita sikit pasal market. Market overall, apa yang saya nampak, kita masih semalam kita sangkakan akan berlaku kenaikan, okey. Sebab mungkin dah ada sedikit tone positif daripada isu global.
Contohnya isu pasal US dengan Europe, EU nation dengan US berkenaan tarif. Presiden Trump dah memberikan tempoh 1 bulan sehingga ke 7 Julai tak silap saya untuk sesi perbincangan berkenaan dengan tarif 50% yang dikenakan terhadap EU nation kan. So ia memberikan sedikit kelagaan kepada semua pihak lah, terutamanya yang terlibat dalam sektor-sektor capital market ni. Pelabur-pelabur agak lega sebab dengan keputusan tu. Sebab kalau tak, dia nak benda tu mandatory pada 1 hari bulan Jun. 1 bulan Jun EU nation kena 50% tarif kan. Benda tu akan melibatkan banyak pihak lah kan. Tapi tengoklah, sebelum ni pun dia buat magic juga dia cakap tarif yang bukan-bukan, and then sampai satu tahap dia tarik handbrake. Dia kata dia bagi satu tempoh bernafas, breathing period, tempoh negotiation antara negara untuk menegosiate benda tu lah kan. So memberi kelagaan kepada beberapa pihak, so saham pun naik balik kan. Jadi perkara yang sama berlaku dengan Europe nation. Tapi kalaulah betul-betul dia buat benda tu, dia tak ada bagi tempoh bertenang 1 bulan tu, memang mengganggu jugalah. Bursa Malaysia pun akan efek juga kan. Sebab EU nation pun ada juga bagi statement yang diorang nak fight balik US kenakan dia 50% tarif, dia nak fight balik juga dengan beberapa tarif yang agak berat juga, yang melibatkan value setinggi double figures billion USD. Okay. So benda-benda tu akan, orang kata, merencatkan pergerakan capital market ataupun saham stock market seluruh dunia lah kan. Tapi sekarang dia dah tarik handbrake, so kita jangkakan dia akan memberi kesan yang sedikit positif, tapi nampaknya masih tak nampak dekat kita punya stock market Bursa Malaysia, disebabkan kebetulan bulan 5 ni adalah bulan quarter report. Sesiapa yang ada tengok live saya 2-3 hari lepas, kita cerita pasal quarter report. Bulan 5 bulan quarter report, di mana syarikat-syarikat ni kebanyakannya akan announce dia punya laporan suku tahun lah. Okay? Apa performance dia daripada Januari sampai ke Mac. Januari sampai ke Mac, macam mana dia punya prestasi kan. Tuan Poji tanya saya, MProServe M Plus ada offer private placement ke tuan? Okay. Wah, laju lah tuan saya tak tahu lagi, belum ada update lagi. So far kalau ada, biasanya broker akan bagi tahulah kan. Tapi itulah, kalau benda-benda ni bagus sebenarnya, biasanya dia tak sampai dekat level saya ni. Kan. Biasanya orang-orang yang lebih ni lah, yang ada hak lebih-lebih tu, dia dah ambil dulu benda yang bagus ni kan. So kalau sampai nanti, insyaAllah saya akan open kepada klien-klien saya lah, tengok macam mana kan. Tapi itulah, tengok jugalah kalau IPO kita punya game ni belum datang kemeriahan lagi, orang pun takut nak subscribe apa-apa sahaja saham, apa lagi private placement kan. Lagilah seriau kan. Macam hari tu ada sahabat saya, klien saya juga, dia dapat private placement untuk Sumi Saujana. Dan minimum rasa tu satu blok, saya tak ingatlah berapa besar jugalah, besar juga, 6 angka juga kan. So sekarang Sumi Saujana masih di bawah harga IPO, dan tak ada nampak petanda dia nak naik kan. Jadi tak nampak lagi lah, kecuali EcoShop lah. EcoShop je lah satu-satunya saya rasa yang tahun ni yang kita nampak performance dia bagus lah, IPO dia kan, dia boleh naik 10% kan. Tapi selepas tu sekarang dropping, and then semalam dia pergi kepada satu level harga, saya tak ingat harga berapa, and then saya rasa dia tak turun dah kot. Okay? Mungkin kalau nak start collect, mungkin dah boleh. Mungkin lah, itu saya cakap mungkin. Kita tak tahu kalau ada apa-apa news yang tak best, apa-apa saja saham boleh turun. So tadi itulah, kitanya bulan ni bulan quarter report. Bila adanya bulan quarter report, orang risau untuk membeli. Terutamanya kalau quarter report syarikat yang nak beli tu lagi 2-3 hari nak keluar kan. Lagi 2-3 hari nak keluar, sebab biasanya keluar quarter report, kalau laporannya tak apa cantik, walaupun syarikat untung tapi dia punya performance tu tak secantik last quarter, biasanya orang akan menjual lah kan. Itulah paniknya tu, yang tak bestnya tu, orang cepat panik, padahal syarikat okey je kan. Tak adalah syarikat tu dah bungkus, tutup shutter kan, tak bagi orang masuk kan. Tak berlaku sedemikian, masih beroperasi dengan profit, tapi paniknya pasal orang jual dulu. Saya pernah buka akaun CDSM Plus dah lama dan tak ingat password, masih aktif ke tuan? Tuan boleh PM saya nombor IC dengan email dengan nama penuh, saya boleh checkkan. Ataupun tuan PM saya lah, saya boleh bagi satu link. Dekat link tu kita boleh check juga. Ataupun tuan try register baru guna link tu, sebab bila dah lama ni, kadang-kadang dia dah pergi kepada dormant lah, orang kata dah tak aktif kan.
nak kena activatekan balik kan. Kan. Ataupun tuan boleh buka app Bursa Anywhere. App Bursa Anywhere nama dia, install, and then kalau yang penting ada tak surat. Dia biasa kalau dulu dia ada statement kan, CDS statement, dia ada passkey, ada 6 nombor situ tau. Kita register Bursa Anywhere, masuk nama, masuk IC, and then dia masukkan nombor yang 6 angka tu, 6 huruf tu, 6 angka tu, nanti kita boleh tengok lah sama ada akaun kita tu masih aktif ke tak, dan kita boleh activate kat situ. Tapi kalau leceh tuan PM saya je, nanti saya boleh check kan. Saya boleh check kan. Tak tentu. Minta maaf lah, saya punya mikrofon dah habis bateri, tak sempat nak cas begini kan. So Tuan Rais, Tuan Lukman kata Spritzer menang awal 2024 harga 1000, dividen 4%, capital gain 50%. Kan? Tu saya dah cakap tadi kan, capital gain 50%, dividen pun not bad juga kan. Itu sebab dia kalau tuan-tuan tahu pasal share split, Spritzer antara syarikat yang selalu buat share split. Share split maksudnya bila harga dah naik terlalu tinggi sehingga ke RM3, RM4, RM3 ke RM4, dia akan buat share split. Okay? Mungkin kita ada saham tu sebanyak 100 slot pada harga RM3 kan. Bila dia buat share split, satu ke satu, dia akan harga mungkin akan pergi ke RM1.50, separuh, tapi unit saham kita akan double, daripada 1000 jadi 2000. So kita ada 2000 unit saham dengan harga saham tu yang semakin murah. Sebenarnya mungkinlah kita nampak macam tak ada apa beza pun kan. Unit saham bertambah tapi harga turun separuh. Tapi sebenarnya dia menarik minat untuk orang-orang yang mungkin rasa sebelum ni Spritzer mahal lah, RM3 lah. So bila dia buat share split, harga turun, orang minat nak beli balik. So ada beberapa kali dia dah buat share split. So bila berlaku share split tu, harga naik balik. Dah naik RM3, dia share split turun RM1.50. Lepas tu pelan-pelan harga naik balik RM3. Dia buat lagi share split. So siapa yang untung? Siapa yang hold lama, dia punya saham tu jadi berkembang lah, unit-unit saham tu kan. So itulah cerita dia. Terima kasih yang ni. Betul-betul. Company banyakkan unit jadi murah, lepas tu dia buy back. Betul. So itulah cerita dia. Jadi saya rasa dah 7.20 tuan-tuan. InsyaAllah pagi nanti kalau ada kesempatan saya akan cuba live lah waktu market buka dalam pukul 8.30 pukul 9 nanti. So tuan-tuan kalau ada apa-apa soalan yang nak diajukan, kalau mungkin tak sempat nak bertanya kat sini, bolehlah PM saya dekat saya punya inbox, ataupun dekat link saya tu boleh WhatsApp saya direct lah. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan untuk buka akaun CDS, boleh PM saya juga kat situ. Dan saya ada link kat situ yang boleh buat tuan boleh direct registration, guna online registration saja. Sekarang mudah, tak perlu isi borang banyak. Online registration kos RM11 sahaja, dan approval saya rasa last approval semalam klien register hari Jumaat, hari Isnin dah approve lah. Cepat kan. So sementara proses tu cepat, tuan-tuan bolehlah register kan. Kita tak nak lepaskan peluang sebab kita punya market dah start, kita nampak ada rebound. Okay. So sekarang ni mungkin tengah buat correction sikit, tapi jangan risau, peluang dalam saham sentiasa ada. Okay, peluang dalam saham sentiasa ada. So jangan lepaskan peluang, kita nak ramai-ramai lagi orang support kita punya market. Sebab bila ramai support, market kita akan meriah, dia akan menarik minat pada pelabur luar, pelabur asing untuk masuk join dalam stok Bursa Malaysia kan. Okay. Okay, alright. Terima kasih banyak. Besok insyaAllah kita akan bincangkan topik-topik lain, topik-topik ringkas. Saya belum fikir lagi nak bincang topik apa, tapi insyaAllah pukul 6.30 pagi macam biasa, kita jumpa lagi dekat tempat yang sama. Terima kasih kepada yang join. Kalau tuan-tuan on the way nak ke tempat kerja tu, saya doakan tuan-tuan selamat tiba ke destinasi. Umar, sorry lah, anak saya tak sekolah hari ni sebab sekolah dia ada isu sikit pasal construction, dia nak kena renovation kan. So dia duduk rumah kan. So saya menghadap lah budak-budak ni. Okey, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan jangan lupa breakfast. Okey.
Bye bye.